Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, sekolah kami telah mengadakan program merentas desa peringkat sekolah yang telah berlangsung pada 22 hari bulan 10 2025. Mari kita saksikan. Okay, kali ini bersama saya seorang medik yang bertugas. Apakah peranan anda sebagai seorang medik? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, pertama sekali, peranan medik sangatlah digunakan di mana medik memainkan peranan penting untuk membantu, iaitu bantu mula kepada pelajar yang dalam keadaan kritis atau lebih dikenali sebagai mereka dalam keadaan injured, di mana kami sangatlah berperanan penting untuk memberikan bantu mula kepada mereka yang memerlukan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Baiklah, kali ini bersama saya Cikgu Syamimi. Okey, Cikgu Syamimi, apakah perasaan anda setelah menyokong pelajar-pelajar anda sehingga ke barisan penamat? Okey, apa perasaan saya ketika menyokong pelajar? Saya berasa sangat seronok sebab mereka telah menghabiskan. Ini merupakan aktiviti yang terakhir untuk kelab dan permainan pada tahun ini, iaitu merentas desa. Saya merasa mereka akan merasa gembira walaupun penat itu memang ada, tapi itu dapat memberi satu aktiviti yang berharga untuk pada tahun ini sebagai seorang cikgu dan juga untuk murid-murid. Itu yang saya rasa. Okay. Baiklah, maka berakhirlah sudah program larian merentas desa peringkat sekolah. Semoga program ini akan diteruskan lagi pada masa akan datang. Jika anda ingin melayari maklumat lebih lanjut, sila layari laman YouTube kami TVPSS SMK Agama Limbang. Sekian, terima kasih.